masak apa tu? Hari tu ada yang bagi tahu kuih cara manis boleh potong kaki kan. Apa kata kali ni jom kita buat kuih cara belauk pula. Jom kita masak. Semula kita buat inti daging dia dulu. Kita panaskan minyak dan kita tumiskan setengah biji bawang holland dan 3/4 biji bawang putih. Tumiskan sampai naik bau dan golden. Masukkan daging kisar, kita masakkan sampai air daripada daging tu keluar. Masukkan 1 sudu besar sebut cili dan sebut kari. Kita kacaukan sampai sebati. Masukkan air sikit dan kita tumiskan sampai betul-betul pecah minyak. Pastikan dengan garam secukup rasa. Air sekali kita boleh taburkan sedikit daun sup untuk naikkan bau inti daging kita. Kacaukan sikit, lepas tu kita boleh tutup api dan sejukkan. Sementara tu untuk adunan kuih cara, dalam blender masukkan 2,5 cawan air, 2 cawan tepung gandum, 1 sudu kecil garam, sedikit serbuk kunyit ataupun pewarna, 1 biji telur, 1 cawan santan pekat dan kita blendkan sampai lekas semua bahan ini sebati elok. Lepas tu kita sapukan sedikit minyak pada acuan. Bila minyak dah panas, kita tuangkan adunan tadi. Jangan tuangkan sampai penuh. Bila bahagian tepi dah masak, kita letakkan inti daging kita. Ni saya letak dalam setengah sudu kecil macam tu je. Tutupkan dengan tudung periuk untuk bagi dia masak sekata. Bila dah masak elok, boleh kita angkat satu persatu. Air sekali bolehlah kita letak daun sup dan cili merah dekat atas kuih cara kita ni. Kalau nak letak time kita masak macam ni pun boleh. Ikutlah rasa mana senang. Bagi saya ini lebih senang dan cepat. Siaplah menu untuk hari ni, kuih cara belauk. Memang mudah dan cepat je nak buat. Guna blender je dah jimat masa. Rasa pun sedap sangat. Tekstur kuih yang lembut dan rasa berlemak. Makan pula dengan inti daging yang rasa savory. Memang tak berhenti makan. Ni nak buat menu untuk side dish untuk open house pun boleh. Untuk lebih banyak resepi boleh follow, like dan komen. Jom makan.